tahu dah bapa hang ni siapa? Bapa hang ni manusia istimewa. Allah pilih dia untuk mati syahid di dalam perang Uhud. Allah hidupkan balik dia. Allah kata dekat dia, tamanna alayya. Hang ingat tengok apa hang mau, bagi tahu. U'tik. Aku akan bagi apa yang hang mau. Qala, jawab bapa Jabir yang nama Abdullah ini. Ya Rabbi, tuhini fa uqtal fika thaniyah. Dia jawab balik dekat Allah. Yang kata Abdullah, bapa kepada Jabir bin Abdullah, bila Allah kata dekat dia, hang minta dekat aku apapun, aku akan bagi. Dia minta kepada Allah. Dia kata, Ar-Rabbu, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku nak minta kepadamu satu benda. Tuhyini, hidupkan balik aku. Fa'uqtala fika thaniyah. Aku hidup, aku nak pergi masuk dalam perang jihad, aku nak mati lagi sekali sebagai seorang syahid. Dia tak minta benda lain, dia tak minta syurga, dia tak minta apa benda dekat, dia minta satu je, bagi dia hidup balik, dia nak pergi mati syahid lagi sekali. Qala ar-Rabbu azza wa jal, innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Tuhan kata kat dia, hak tu tak boleh.